bukan lab yang kedua, tapi adalah beberapa orang dah buat. Jadi untuk lab 2 ni adalah topik 4, looping statement. Jadi dari segi pemakahan, biasanya execute program ni yang bahagian kopi tu. Yang 1A, aktiviti 1A dengan aktiviti 1B kan. 1A dengan 1B biasanya. Ke ada berapa sini? Kena tengok jugalah kat sini. Sekejap saya scroll balik. Kita ada 1A. Oh, yang ni banyak sikit. Lab 2 ada banyak contoh. 1B, ada 1C, ada 1D. 1D pula ada 3. Kan ada 3 program. Jadi ni untuk markah. Untuk markah yang ni lah. Execute program ni biasanya saya tulis aktiviti 1 lah, senang ya. Termasuklah A, B, C, D lah. Kan dari segi, saya tulis sini. Yang ni untuk senang nak score lah kan. Yang ni biasanya untuk aktiviti 1. Tengoklah ada berapa. Kalau lab 1 dengan lab 2 kita ada A, B, C je kan. A, B je. Yang ni ada A, ada B, ada C, ada D. Kalau betul A, B, C semua dapat 5 markah. Complete the program biasanya aktiviti 2. Aktiviti 2. Apa besar belaka apa saya. Apalah awak faham malah nak. Okay, manipulate program biasanya aktiviti 3. Aktiviti 4 yang paling banyak markah lah. Aktiviti 4 semua sekali ni. Ini untuk yang buat ni. Yang ni semua aktiviti 4. Maksudnya aktiviti 4 awak ni dalam 20 markah lah kan. Ni 5, 20 markah. Jadi aktiviti 4 ni awak kena skor bahagian ni lah. Tapi kalau awak yang lain tak skor pun tak boleh juga. Yang ni saya type balik lah. Tak cantik lah pula tengok. Tapi kenapa redundant ni? Type semua lah. Aktiviti 2. Jadi biasanya aktiviti 1 ni walaupun awak tiru je program ni, kadang-kadang ada juga salah. Jadi tak semestinya awak dapat 5 lah. Sebab kadang-kadang awak tak tanya saya dulu betul ke salah kan. Tapi tahu hantar je. Jadi susahlah nak skor. Tapi kalau biasa awak boleh agak lah dia punya output dia sebab dia dah ada dekat apa nama ni. Katakanlah awak buat A ni, dia suruh tengok output dah. Jadi kadang-kadang awak boleh agak lah. Biasa kalau tiru dapat terus kan. Katakanlah saya nak buat yang A ni. Sebab saya ada aktiviti A just copy je kan. Ni awak salin balik yang ni. Kacau benda ni. Tak bawah sikit. Ini aktiviti 1A. Dan aktiviti 1A. Dia suruh tengok apakah output. So, awak kena faham tentang looping while lah kat sini. Untuk looping while, dia kena wajib ada yang ni lah. Tapi kalau kita nak buat benda yang berkaitan dengan counting, kita nak mengira lah daripada 1 sampai 10 ke apa, ataupun 10 nak counter down ke, kita kena ada pertama sekali initialization, kemudian yang kedua kita kena ada updating. So dalam contoh ni dia bagi nilai initialization ni adalah kalau dalam bahasa Melayu maksudnya nilai awal lah. Nilai mula-mula dia. Nilai awal, nilai pertama dia. Nilai pertama dia adalah 1. Kemudian condition dia, syarat dia sehingga berapa. Ni dia punya condition lah. Condition, syarat untuk dia true. Ataupun syarat untuk dia looping sampai berapa. Kemudian body dia kat sini dia paparkan nilai I lah. Starting daripada 1 sampailah dia looping berapa kali. Kemudian 1 tu dia akan update 1++. 1++ ni sebenarnya ringkasan untuk 1 sama dengan kalau awak malas nak tulis ataupun awak terlebih rajin, awak tak nak tulis I++, awak boleh tulis I sama dengan I tambah 1. Dia akan update 1, lepas tu dia looping, dia tambah lagi 1, dia looping lagi, dia tambah lagi 1. Okey, lepas tu dia akan print terima kasih. Jadi patutnya awak akan dapat
4 lah result dia. Okey, dia akan paparkan 1 sampai 5 sebab kita setting 1 hingga 5, lepas tu barulah dia ring terima kasih. Ni untuk 1A. Untuk 1B sebenarnya sama juga tapi dia guna for. Tadi dia guna Y. Ni kita nak guna for pula. Tapi output dia sama je. Saya dah try lah. Kan? Okay. Jadi aktiviti 1B. Dia sama juga. Output dia sama macam 1A. Cuma yang ni kita guna for. Tadi kita guna Y. Okay, untuk coding ni. Sekejap, sorry. Nak tengok that sheet. Kalau perasan dia declare INT ni kat sini. Sebenarnya boleh juga. Kalau awak tak nak declare INT ni dekat sini, awak boleh buat berasingan lah. Contohnya awak declare INTI. Tapi kalau awak dah declare dekat sini, kat sini tak payah letak INT, kita terus guna saja. Ni banyak cara lah sebenarnya. Untuk 1B. Dia dapat jawapan yang sama jugalah. Cuma kita declare dulu baru kita guna. Tapi kalau kita tak nak buat yang ni, kita declare sekali dengan terus guna. Dia declare sekali dengan terus guna. Jadi tak payahlah yang ni. Ni nak jimatkan, kita nak type lah. Tak nak bagi type banyak sangat. Okey, untuk yang ke C, output pun sama juga tapi dia guna dua. Awak akan dapat output yang sama juga. Ni saya tak payah buat lah kot sebab dah ada. Okey, untuk C, dia beza kat sini je. Kalau awak nak ubah pun ubah kat sini je. Yang ni guna continue, yang ni guna break, yang ni guna go to. Tapi go to ni dia kena ada lah. Yang ni bawah. Lepas tu ada yang ni. Dia ada lain lah sikit kot. Okay, saya try buat yang continue dululah. Tadi 1D kan? 1D. 1D1 lah saya letak sebab kita ada banyak kan. 1, 2, 3 pula. 1D1. Okay. Okay, dia dapat macam ni lah. Lebih kurang. Tapi yang ni. Salah ni. Yang ni satu C. Sorry. Yang ni 1C. Sebab saya tak buat tadi 1C. Yang ada continue tu. D lah. Yang ni ada continue lah. Jika I sama dengan 5, dia akan continue. Maksudnya dia akan skip 5. Okey, dia akan kira 1 sampai 10. Tetapi jika dia jumpa nilai dia 5, dia akan skip 5 tu. Tu fungsi continue. Jadi, kita tengoklah. Nampak tak? Saya zoom besar sikit ya. Jadi, 1, 2, 3, 4, tiba-tiba 6. Kan? Sebab ada perkataan continue. Kalau saya buang continue tu 5 tu adalah. Katakanlah. Saya nak buang lah dulu ni. Kita buang continue ni. Maksudnya dia akan kira 1 sampai 10 lah. Dia akan paparkan 1 hingga 10. Ini dia akan papar 1 hingga 10. Tapi saya letak syarat continue kan. Jadi saya letak syarat continue kat sini. Okey, jika nilai dia 5, dia akan continue. Maksudnya dia akan skip nombor 5 tu. Jadi 1 sampai 10 akan hilang 5 kat tengah-tengah. Dia hilang 5 lah kat tengah. Antara 4 dengan 6 tu lah hilang. Sebab kita buat arahan continue. Maksudnya dia akan skip satu proses. Tu fungsi continue. Okay, kalau yang ni dia letak break. Maksudnya dia jumpa je 5, dia akan break mengejut lah. Jadinya saya ubah yang ni je lah. Yang continue ni saya gantikan dengan break. B-R-E-A-K.
Jadi kita tengok output dia. Okay, dia buat sampai 4. Kita letak syarat kat sini, jika I sama dengan 5, dia akan break mengejut lah kat sini. Sebab tu dia akan buat 1 sampai 4. Sepatutnya 1 sampai 10. Kan? Okay. Tengok pula yang guna go to. Okay, go to bawah. Bawah dia akan paparkan 5. Saya tepi lah. Saya nak tarik balik ni. Sikit. Dia modify yang sama je sebenarnya ni yang ketiga lah. Kan, satu D yang ketiga, jika I sama dengan 5, dia akan pergi ke bawah. Ke bawah. So bawah tu nak buat kat mana? Dia buat bawah tu dekat sini. So kita labelkan bawah. Lepas tu letak titik 2 macam ni. Kemudian bawah tu nak akan paparkan 5. Ini dia tu. Dia tak. Oh tadi saya rasa kena ada jugalah. Sekejap saya back balik. Sebabnya dia papar dulu yang ni. Ini. Dia papar dulu 1 sampai sepatutnya 1 sampai 10 lah. 1 sampai 4 lah kot. Lepas tu dia jumpa yang bawah ni. Dia akan buat paparan 5. Okay. Maksudnya kalau awak namakan dia bawah, sini pun nama bawah lah. Kena sama lah kalau awak nak letak go to apa. Kalau bawah apa? Below. Letak nama bahasa Inggeris. Lagi elok lah. Below. Dan dia pun kena below jugalah. Kan? Kena nama, kena sama. Dia compile and run. Nampak tak? Output dia 1, 5. 2, 5. 3, 5. 4, 5. Kan? Sebabnya mula-mula dia akan paparkan 1. Okey, kemudian tapi kalau 1 sama dengan 5, kenapa dia dah keluar awal sangat 5 tu sekejap. Yang ni kena faham sikit lah kot. Sekejap saya dah tertutup pula. Dia jumpa 1, dia tak buat 5. Maksudnya dia print dulu 1. Saya rasa yang ni tak perlu pun ada ni. Kan? Terus buat go to below pun tak apa. Sebab syarat ni macam tak berguna. Dia letak syarat I sama dengan 5 kan. Tapi tak ada function. Semua. Saya nampak kecuali kot. Sekejap saya zoom lah. Yang ni ada 1, lepas 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5. Untuk 5 tu je hilang kot. Kan? Bila dia apa namanya? Bila dia jumpa je 5, dia terus keluar 5. Dia tak paparkan perkataan 5 tu. Yang lain okey kot. Lepas tu macam tak cantik kan. Baik letak slash n ke. Kalau letak slash n nampaklah sikit. Kalau tak nampak sangat dia punya perbezaan kan. Kalau slash n dia akan enter ke bawah lah. So dia jumpa je 5, dia terus pergi ke 5 terus. Dia maksudnya jumpa je 5, terus pergi yang ni. Jadinya yang ni dia tak buat lah. Dia tak print lah nombor 5 tadi. Dia macam skip jugalah. Dia terus jump ke bawah. Kan? Kalau perasan 5 tu tak ada kan. Sebab dia tak buat yang print F %D tu. Dia terus go to below terus. Dia melompat ke bawah. Jadi tu untuk satu D lah. Kalau aktiviti 2 ni awak kena faham flowchart. Awak tengok flowchart ni start, print kuning ready. Awak tengok betul tak dalam program ni print kuning ready. Betul lah kan? Ni tengok yang line 7 ni. Print kuning ready. Kemudian ready sama dengan 3 kan. Dia buat kat sini ready sama dengan 3. Betul tak? Kat sini ready sama dengan 3. Betul kan? Dia ready sama dengan 3. Seterusnya dia buat ready
lebih besar atau sama dengan kosong ni adalah condition. So kena tengok kat sini. Condition. Kat mana nak letak condition ni? Ready. Tadi ready sama kita boleh letak kat sini lah kan. Sorry, nombor 2 pula saya tulis. Sebenarnya saya nak tulis tanda soal. Yang ni. Tanda merah lah pula ni. So yang kat sini awak kena isi yang ni lah. Ready lebih besar atau sama dengan kosong. Lepas tu print ready saat. Print ready saat. So dia akan paparkan yang ni. Ready saat. Kemudian ready minus. Betul lah tu. Kemudian hijau. Print hijau. Lepas print hijau dia buat apa? So awak tengok kat sini. Ni dia print hijau. Lepas dia buat print hijau dia buat jalan saat sama dengan 10 kan. Jalan saat sama dengan 10. Maksudnya awak tulis kat sini lah. Jalan saat sama dengan 10. Kemudian kat sini kena tulis apa ni yang ada condition ni. Kalau tengok contoh kat atas dia pakai Y kan. Mungkin pakai Y juga lah kot. Kan? Lepas tu jalan saat. Jalan saat. Lepas tu apa dia kat sini? So tengok flowchart balik. Jalan saat. Jalan saat. Yang ni. Yang ni lah patutnya. Kan jalan saat minus. Lepas tu print merah. Tengok balik. Ada tak? Yang ni. Print merah. Lepas tu ada pelintas jalan. Kita key in pelintas jalan. Tak ada lah kot. Ni. Ada pelintas jalan. Lepas tu kita ada condition lah. Kalau ada orang lintas jalan, dia akan ulang balik atas ni. Dia ulang balik sampai kuning balik. Ni kalau ada orang lintas jalan lah. Kalau tak ada orang lintas jalan, tak ada lah. Kan? So, awak isilah tempat kosong. Ni awak isi. Awak akan dapat output nanti. Saya pernah buat hari tu dekat lab lah. Saya tak simpan lah. Nanti macam ni awak akan dapat output. Mula-mula output awak dia akan keluar kuning ready. Lepas tu dia akan counting 3. Sebab dia starting dengan 3 kan. Dia starting dengan 3. Maksudnya output awak mula-mula sekali. Dia akan keluar yang ni. Kuning ready. Lepas tu dia akan keluar nombor. Starting dengan 3. Lepas tu 2, 1. Sebab kat sini dia counting kan. 3, 2, 1. Kemudian dia akan keluar perkataan hijau jalan. Ni hijau jalan. Mana ni tak keluar highlighter. Ni dia akan keluar hijau jalan. Kemudian dia akan counting start dengan 10 sampai 0. Kalau tengok pada syarat ni 10 sampai 0. Maksudnya lepas keluar perkataan hijau jalan tu dia akan keluar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kosong ya juga tak? Kosong ya sebab sama dengan kosong. Kosong pun ada juga. Yang tadi kosong termasuk tak yang tadi? Yang tadi kita tengok syarat kat Y ni. Y tadi lebih besar atau sama dengan kosong kan? Lebih besar atau sama dengan kosong. Maksudnya yang ni kosong pun keluar jugalah output dia. Okay, dah sampai yang ni. 10, 9, sampai kosong. Lepas tu dia akan paparkan perkataan merah stop. Okay, kemudian dia tanya, ada orang jalan kaki tak? Maksudnya ada orang melintas ke tak ada? Katakan awak key in 1. Kalau awak key in 1 ni, kalau awak key in 1 sama dengan 1, dia akan ulang balik ke atas ni. Okay. Kalau awak masukkan 1, dia akan ulang sampai sini. Ni. Dia akan ulang balik atas ni. Kalau awak key in 1 lah, sebab 1 tu maksudnya ada orang lintas jalan. Tapi kalau awak key in selain daripada 1, maksudnya kosong ke berapa ke, dia akan terus pergi ke return kosong. Maksudnya stop lah program kita. Jadi output awak tu kena keluar macam ni lah.
Mula-mula kuning. Lepas tu dia countdown. Lepas countdown dia keluar hijau. Ini yang kedua. Lepas hijau dia akan countdown start daripada 10. Kemudian dia keluar merah. Lepas tu dia tanya, ini nombor 5. Dia akan keluar kataan merah. Kemudian dia tanya ada orang lintas jalan ke tak ada orang lintas jalan. Kalau awak key in 1, ni yang dekat nombor 6 ni, kalau awak key in 1, dia akan ulang balik lah. Start daripada kuning balik, countdown 3 sampai 0, keluar kataan hijau. Sebenarnya warna lampu lah kan, jadi hijau kan, lampu isyarat kan. Kalau hijau lepas tu dia counting 10 sampai 0, lepas tu kalau merah stop. Tapi kalau key in 1, 0, awak tak key in 1 lah, dia takkan ulang lah, dia takkan looping. Awak key in 0, dia terus stop lah kat sini. Tu awak punya output lah. Okay, jadi untuk aktiviti 3 tu, aktiviti 2 awak just isi tempat kosong. Aktiviti 3 ni awak tukar mana-mana Y. Mana-mana yang Y ni awak tukar jadi 4. Jadi, yang kat sini Y, kan, dengan dekat mana lagi ada Y. Dengan kat sini satu lagi yang ni yang kosong ni. Saya rasa kat sini aku. Salah. Sini. Sini Y kan. Jadi 2 ni awak tukar kepada 4. Yang Y kat sini awak kekalkan lah sebab yang ni dia guna do Y ni. Yang bawah ni. Yang ni dia pakai do Y. So kat sini benarnya do lah ni. Do lah ni. Ini do Y. So yang awak kena tukar kepada 4 adalah ready saat dengan jalan saat. So ready saat ni awak tukar jadi 4. Jalan saat pun awak tukar jadi 4 untuk jawab soalan aktiviti 3. So buat balik lah. Program tu menggunakan 4. Mana-mana Y tu awak guna 4 lah. Aktiviti yang keempat. Aktiviti keempat dia bagi lita, ada wotan, ada perintang, ada LED. Kemudian dia bagilah kat sini arahan dia. Arahan tu resistor tu meningkat daripada 1K ke 10K. Dia akan meningkat 400. Maksudnya daripada 1000 jadi 1400, daripada 1400 jadi 1800, sampailah sekali 10K 10,000 lah, sampailah 10,000. Nilai untuk W tetap 9 volt. Kemudian apa lagi dia minta kat sini ya, meningkat. Dia suruh apa soalan dia ni? Dia suruh cari nilai current ataupun nilai arus yang melalui perintahan R1. Jadi sampel output awak mungkin akan dapat macam ni lah sepatutnya. Maksudnya dia akan looping untuk paparkan R1 dan current. Mula-mula R1 1000, current akan dapat 0.00900A lah, ampere lah ni. So jarak antara 1000 ke ni awak boleh letak slash T. Nak senang lah. Yang ni awak boleh letak slash T. Selalu kita letak slash N kan. Slash N untuk enter. Kalau slash T tu maksudnya kita nak tab. Yang kat belakang ni boleh letak lah slash N. Tapi antara 1000 dengan antara nilai R1 dengan nilai arus ni, awak boleh letak slash T pada paparan printf. Okay, jadi awak kena bina dulu IPO table lah. IPO table ni biasanya kita ada 3 kotak lah. Kan? Input, proses, output. Yang ni input. Okay, yang ni proses. Yang ni output. Yang ni macam awak belajar sebelum ni lah. Ini saya tak nak terang lah jawapan nanti.
Sebab sini 10 markah ni. Kalau untuk aktiviti 4 ni ada 10 markah. Jadi awak buat sendirilah info table. Kemudian dia punya flowchart. Kemudian program output. Lepas tu settle lah untuk praktikal work yang ketiga.